Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Nur Mazalan. Okey, untuk hari ini, 25 hari bulan 7 2026 masih lagi tajuk pruning. Okey. Alhamdulillah pada tengah hari, 25 hari bulan 7 2026 siap pruning pokok mangga harum manis kampung Nibong Tuban atau Nibong Lemal Pasir Mas Kelantan. Jadi kepada yang belum pruning, sila siapkan sebelum akhir bulan ini untuk membolehkan ia sempat berbuah untuk musim 2027. Okey, untuk berbuah ia memerlukan 3 kali berpucuk lah. Okey, untuk boleh untuk membolehkan ia berbuah musim 2027. Okey, boleh lihat Alhamdulillah dah siap ni. Hampir 1 bulan saya pruning ni. Okey, boleh lihat dari akhir bulan 6 yang mana pokok dah habis saya petik, saya pruning secara berperingkat Okey, semoga ia berhasil untuk tahun 2027. Okey, selepas ini saya akan tabur dolomit untuk mengelak terjadinya IFR iaitu isi reput dalam buah. Dia di luar isi sebelah luar ia keras dan sebelah dalam ia rosak keliling biji dia rosak. Okey, itu saja info dari saya. Sekian, terima kasih.